Assalamualaikum semua, tajuk kita hari ini ialah bagaimana saya berubah daripada bisnes kereta sewa masuk ke bisnes coaching dan training personal branding. Sedikit latar belakang mengenai diri saya. Pada tahun 2016, lebih kurang bulan 6 bulan 7, saya memulakan perniagaan kereta sewa. Kerana pada ketika itu saya faham bahawa untuk melakukan sesuatu bisnes untuk menjana pendapatan tambahan, kita perlu memanfaatkan apa yang kita ada. Dan waktu tu apa yang saya ada adalah kemahiran mengajar agama, mengajar Al-Quran. Pada masa yang sama saya ada sebiji kereta Myvi ketika itu, dan saya buat carian di internet bagaimana nak menjalankan bisnes kereta sewa. Saya baca semua blog, semua YouTube apa yang ada, sehinggalah satu tempoh saya terus buat seperti mana yang saya baca. Buat iklan di Mudah, saya buat borang, dan daripada situ saya mula dapat pelanggan. Di peringkat awal memang banyak masalah yang berlaku. Antara masalahnya ialah orang sewa kereta dan dia pulangkan dalam keadaan ada bau rokok, kereta calar sana sini. Dan kebetulan pada ketika itu saya dapat maklumat berkenaan ada kursus dan seminar berkenaan kereta sewa ni daripada Encik Wahid Abdul Rashid. Ini memang sifu bisnes kereta sewa. Jadi daripada situ saya follow dia, dan kebetulan dia menganjurkan satu seminar yang mengumpulkan mereka-mereka yang berminat untuk menjalankan bisnes kereta sewa. Dan daripada situ saya join dan saya dengarlah perkongsian dia bagaimana menjalankan bisnes kereta sewa. Yuran dia ketika tu seingat saya dalam harga RM100. Dan tak lama selepas tu beliau membuka program coaching yang bernilai RM10,000. Jadi saya join grup coaching tu lah kan. Grup coaching tu saya join, dan saya dapat lagi banyak exposure, lagi banyak ilmu dan pendedahan berkenaan bisnes kereta sewa. Jadi daripada tahun 2016 sehinggalah sekarang ni, banyak benda yang saya lalui perjalanan bisnes kereta sewa tersebut. Sehinggalah zaman PKP, bisnes kereta sewa tetap lagi berjalan walaupun banyak isu yang berlaku. Dan sehinggalah pada tahun lepas, ada beberapa isu yang besar yang saya hadapi dalam bisnes kereta sewa ni, yang menyebabkan saya membuat keputusan untuk mengecilkan operasi. Jadi banyak kereta, sehingga banyaknya ketika tu dalam 15 hingga 20 biji kereta saya terpaksa lepaskan. Ada yang nama saya, nama isteri saya jual balik, dan ada kereta-kereta yang milik kawan saya pulangkan kepada owner kereta masing-masing. Jadi bukanlah saya nak kata bisnes kereta sewa tu tak bagus, banyak je yang bagus, tetapi ia memerlukan effort yang besar lah. Saya tahu kalau saya full time, kalau saya bersungguh-sungguh, saya boleh lagi teruskan bisnes kereta sewa sebab demand dia tinggi. Sehingga sekarang saya masih lagi mendapat ada orang tanya kereta available ke tidak, ada orang sewa sebulan, ada orang sewa 2 bulan. Tetapi saya sendiri dah buat keputusan untuk saya menghentikan bisnes kereta sewa tersebut atas beberapa faktor lah. Jadi dengan itu, apabila saya stop bisnes kereta sewa, saya tertanya-tanyalah, tercari-carilah apakah pengganti kepada income kereta sewa tu. Dah biasa ada extra 1,000, 2,000 sebulan kereta sewa kan, bahkan pernah sampai 3-4 ribu continuous dapat income kereta sewa. Walaupun banyak masalah yang berlaku, isu saman, accident, calar sana sini, kemek sana sini, tetapi income tu tetap ada. Tetapi bila mana kita dah selesa macam tu, tiba-tiba kita nak stop, maka di situ ada satu keadaan bahawa kita kena fikir apakah income lain yang nak ganti bisnes kereta sewa tu. So apakah bisnes lain yang boleh gantilah. Jadi saya ambil masa untuk cari jawapan dia, dan akhirnya banyak benda lah yang saya buat, dan akhirnya saya memilih untuk belajar ilmu personal branding. Pada masa yang sama saya nak membangunkan TV per TV, tempat saya cik makan, tempat saya bekerja. Dan kemudian apabila saya belajar ilmu personal branding, saya mendapat satu peluang lah, peluang. Saya dapat rasa satu business opportunity, peluang untuk berniaga bisnes dalam bidang personal branding ni. Saya buat video TikTok daripada 200 followers naik kepada 7,000 followers. Kemudian banyaklah yang saya dapat dengan bisnes training and coaching personal branding ni.
Walaupun sekarang ni dah bulan 6 dan tetapi masih lagi di peringkat awal. Kalau nak difikirkan bermula daripada Januari, memang zero lah kan business personal branding tu. Dan dengan sekarang ni saya dah mula create konten-konten, posting-posting, video-video yang mengumpulkan audience saya, mengumpulkan pengikut, menguasai niche saya. Saya dah buat program percuma, saya dah buat webinar dan saya mula menulis e-book. Walaupun belum lagi nampak rentak, tetapi bagi saya dah mula ada clarity, kejelasan bagaimana saya nak mendapat pendapatan yang menggantikan bisnes kereta sewa. Jadi, apa yang berlaku sekarang ni adalah bagaimana saya nak memanfaatkan, bagaimana saya nak memajukan bisnes training and coaching personal branding ni. Saya dah ada dah niche saya dah ada dah bisnes tersebut dan cubanya bagaimana nak improve, bagaimana nak tambah klien, bagaimana nak memperkasakan saya punya modul, memperkasakan e-book jualan saya dan seterusnya. Ultimate target yang saya nak adalah paling-paling sehingga tahun ni ataupun sehingga tahun depan, saya punya sasaran milestone yang pertama mungkin dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun. Milestone yang pertama ialah untuk mendapat menjana pendapatan sebanyak RM10,000 sebulan melalui bisnes ni, bisnes digital, bisnes training and coaching untuk personal branding. Itu matlamat dan cita-cita saya sekarang ni. Nah, sekarang ni belum sampai lagi lah, belum sampai lagi income 1,000. Bahkan saya banyak membakar, buat iklan, bakar sana bakar sini, masuk kelas sana masuk kelas sini. Tetapi walaupun belum nampak lagi duit tu masuk, tetapi saya sedang cubalah untuk melaksanakan dalam planning saya untuk mencapai target 1,000 sebulan, 2,000 sebulan, dan target yang antara yang besar dalam tempoh setahun 2 ni ialah mendapat pendapatan RM10,000 sebulan. For sure lah dalam tempoh 5 tahun hingga 10 tahun sekiranya saya mendapat momentum tersebut, boleh jadi saya akan kembangkan lagi lah untuk mengejar pendapatan lebih daripada RM10,000 sebulan. Jadi kepada anda yang macam saya, satu yang dah ada bisnes nak tukar bisnes lain, ataupun yang memang tak pernah lagi ada bisnes, cuba nak bina bisnes yang baru, saranan saya adalah jalan je dulu. Masuk kursus, jumpa orang yang pandai, beli e-book, beli buku, baca, tengok YouTube yang memberi panduan, kemudian buat je dulu. Jangan tunggu nak sempurna baru nak jalan. Jalan je dulu. Kerana bila along way kita berjalan tu, kita akan nampak, oh macam ni cara dia, macam ni cara dia. Oh kalau buat macam ni, ini hasil dia. Jadi selagi kita tak buat, kita tak tahu hasil dia. Selagi tak buat, tak tahu hasil. Jadi nak tak nak, saya mencadangkan kepada anda semua yang macam saya juga, untuk terus buat dan buat, dan yakin bahawa kalau orang lain boleh buat, maka kita pun boleh buat. Kalau orang lain boleh menjana income dengan training, consultation, dengan menjual e-book, maka zaman ni, zaman internet, zaman media sosial ni, kita pun boleh buat. Cumanya kita tak tahu cara. Jadi dekat situ adalah knowledge gap. Kita di level ni mungkin zero pendapatan, susah nak dapat 1,000 sales. Ada orang dah dapat 100,000 sales atau 1 juta sales. So knowledge gap tu macam tu. So nak tak nak kita kena penuhkan, kena kejar gap ilmu tersebut sampailah kita mencapai sasaran yang kita nak. Jadi ini sahaja untuk video kali ini, bagaimana saya berpindah daripada bisnes kereta sewa berpindah kepada bisnes coaching and training untuk personal branding. Doakan sama-sama kita berjaya. Bye.